Hai hampa, jom buat lopeh pulut menggunakan acuan lontong. Video ni panjang sikit, boleh tengok sampai habis kalau nak tengok step by step. Ni kita dah rebus daun pisang. Ini pun dah rebus daun pisang. Okey, sekarang kita nak bubur. Bubur ni dulu bawah nah. Okey, dah bubur kan? Sekarang kita buat gulung ni. Sama. Kita ambil tali benang ni. Kain ni. Kita letak ni. Tutup skru ni. Tarik. Kan? Tu. Sementara nak berpulut, kita tutup dululah. Siap saat ni. Mak nak buat pulut, mak nak tunjuk. Okey? Ni pulut mak nak rendam dengan air daun pandan. Tapi di sini mak nak tak guna air daun pandan. Mak nak guna pandan paste. Dia bau dia macam daun pandan juga kan. Mak nak rendam selama 2 jam supaya pulut tu jadi hijau. Cantik lah bila kita buat lopeh. Lepas 2 jam, mak nak toskan kita bubur dalam acuan. Mak nak guna corong tu lah. Lepas tu, kita bubur tutup elok. Bubur penuh tau. Sampai atas sekali. Baru pulut tu, bila buat, jadi lihat elok lopeh tu. Dah siap dah. Pulut dah penuh. Kita tutup elok-elok. Kunci dia kemas-kemas. Lepas tu, bolehlah kita rebus. Tu mak nak tengah rebus tu bagi tenggelam selama 2 jam supaya pulut tu masak elok dan liat. Dah sejuk, kita boleh bawa keluar pulut dari acuan. Kan mak nak dah bubur kain tu kan. Kita tarik saja kain tu. Cuba tengok senang saja. Dah bawa keluar dah. Bawa keluar kain tu. Bila sejuk nanti kita potong. Elok kan? Bawa keluar daun pisang semua sampai habis. Cuba tengok cantik kan. Dia elok semua tu. 2 jam memang jadi macam ni. Lepas tu kita bolehlah potong dengan benang. Habis potong, kita goreng dengan nyok. Cuba tengok, lihat elok kan. Itulah dia lopeh pulut buat dengan acuan lontong. Elok kan?